الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, yang menyeleweng daripada kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah akan menzahirkan satu kaum, satu kumpulan untuk menyelamatkan agamanya. Mereka itu mengasihi Allah dan Allah mengasihi mereka. Mereka merendah diri kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan kehebatan dan keperkasaan terhadap orang-orang yang kafir yang menentang Islam. Mereka berjihad pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikianlah kurnia Allah beri pada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Maha luas kurnianya, lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, yang memimpin kamu, memberi petunjuk kepada kamu, memandu perjalanan kamu, ialah Allah
Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat. Dan mereka itu rukuk, tunduk, patuh kepada Allah. Barang siapa yang berwalikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang begitu sifatnya, maka sesungguhnya kumpulan Allah itulah yang akan mendapat kemenangan. Ayat ini adalah amaran dan janji Allah kepada seluruh manusia, khususnya yang mahu bermusuh dengan Islam, menghentam Islam, untuk menghapuskan Islam. Dan kepada orang-orang Islam sendiri yang tidak kuat imannya, yang tidak tahan sehingga menyeleweng daripada ajaran Islam, terpengaruh dengan kehidupan dunia sementara waktu. Islam adalah agama Allah, cahaya Allah yang tidak boleh dipadamkan. Sebagaimana tidak ada kerajaan dan kuasa besar dunia menghapuskan cahaya bulan, matahari, bintang cakrawala di langit. Tidak boleh menghapuskan musim-musim yang ada dalam dunia. Tidak boleh mengarahkan peredaran angin, pasang surut lautan yang luas mengikut kemahuan mereka. Kerana itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini lebih besar dari itu lagi. Allah Ta'ala membuktikan dengan peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengejutkan umat Islam. Rasul yang membawa Islam telah meninggal dunia, wafat. Adakah Islam mati? Dengan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membuktikan tidak mati. Islam tidak boleh dihapuskan, walaupun banyak kabilah Arab yang terkenal dengan ganas keluar daripada agama Islam, mengepung Madinah, mengepung Mekah, Taif, Yaman, dan beberapa kabilah yang tidak murtad, disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, untuk menghapuskan agama Islam ini. Ketika umat Islam dalam kebingungan menghadapi kesedihan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan ketokohannya, menyampaikan ucapan kepada umat Islam yang sedih. Antara lain mengatakan, Ayyuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana Abdullah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a, wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wahai semua orang yang hadir, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali.
tiada Muhammad melainkan dia seorang Rasul. Seorang manusia yang dilantik menjadi Rasul. Mati mengikut ajalnya, mengikut umurnya. Telah mati Rasul-Rasul yang lebih dahulu daripadanya. Sama ada mati syahid, dibunuh, mati sakit atau mati tua. Adakah sekiranya Muhammad mati atau dibunuh, maka tumit kamu berpusing, berpaling tadah daripada Islam? Orang siapa yang tumit yang berpusing, berpaling tadah daripada Islam, dia tidak akan memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Dan Allah membalas kepada sesiapa yang bersyukur di atas nikmatnya, iaitu dan nikmat Islam. Maka Allah melahirkan kumpulan yang dijanjikan dalam ayat yang disebut tadi, terdiri dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mengumpulkan pasukan menghadapi kumpulan murtad. Bukan sahaja kumpulan murtad dapat dikalahkan, dipatahkan, bahkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, dijatuh dan tumbangkan. Islam berkembang di seluruh pelosok dunia sampai ke Asia Tengah, ke Asia Tenggara, ke Nusantara, alam Melayu, di utara Afrika, di Spanyol, selatan Eropah. Kemarahan Islam tidak boleh disekat. Allah Ta'ala menguji lagi umat Islam selepasnya dengan kedatangan bala tentera salib Kristian yang menyerang dunia Islam. Mereka menakluk Baitul Maqdis selama 100 tahun. 100 tahun Baitul Maqdis ditakluk. Penduduk yang Islam dibunuh. Pada adanya Islam boleh dimatikan. Berlaku lagi kebangkitan Islam. Umat Islam berjaya mengalahkan tentera salib, bangkit menjadi umat yang kuat, yang gagah, dan Islam berkembang lagi di seluruh pelosok dunia. Selepasnya umat Islam dilanda oleh wabak, kedatangan bala tentera Tatar, kumpulan yang ganas datang dari Asia Tengah, membunuh setiap yang melintas, mengambil peluang daripada kelemahan umat Islam. Mereka menakluk Baghdad, ibu kota negara Islam Abbasiyah. Baghdad menjadi kolam darah. Berjuta manusia dibunuh. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dipunggah untuk dijadikan batas menyeberangi sungai Perak dan Dijlah. Air sungai menjadi hitam kerana dakwat kitab-kitab itu dia ulama-ulama Islam dalam segala ilmu. Banyak orang bercakap mustahil dapat mengalahkan kaum Tatar. Dengan izin Allah berlaku lagi kebangkitan Islam. Umat Islam berjaya mengalahkan kaum Tatar dalam peperangan Ain Jalut yang terkenal. Bukan saja kaum Tatar dapat dikalahkan. Apa yang menarik, beberapa orang pemimpin Tatar masuk Islam. Biasa berlaku dalam sejarah manusia.
rakyat negeri yang dijajah akan terpengaruh dengan penjajahnya, terpengaruh dengan agamanya, terpengaruh dengan adat resam dan pakaiannya, terpengaruh dengan bahasanya. Tetapi kaum Tatar yang menakluk Islam, ketika umat Islam kuat berpegang dengan Islam, mereka berubah menjadi orang-orang Islam yang mempertahankan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam yang besar di benua India adalah kaum Tatar. Ilmu yang dibakar hangus tidak boleh dihapuskan, kerana ilmu Islam itu bukan saja dipelihara di dalam kitab. Ilmu Islam dipelihara di dalam dada para ulama yang boleh menulis mula ilmu-ilmu itu. Inilah kehebatan Islam. Begitulah kita menyaksikan di zaman mutakhir ini, ketika orang Islam dalam keadaan yang sangat lemah. Tanah air umat Islam dijajah oleh kuasa-kuasa penjajah barat dan penjajah timur, komunis. Mereka membahagikan negeri-negeri orang Islam di kalangan mereka. Bangsa-bangsa Islam bukan saja ditakluk, bukan diperhambakan. Hasil-hasil negeri umat Islam dirampak, dibawa pulang ke negeri mereka. Mereka menindas orang Islam habis-habisan. Namun cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Apa yang berlaku? Komunis jatuh, negara barat sedang merudum menunggu kejatuhannya. Agama Islam yang ditindas itu berkembang di seluruh pelosok dunia. Itulah Islam, agama kita, yang wajib kita percaya sebenarnya agama Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teguh bersama dengan Islam dan mati bersama dengan Islam. Kerana yang berkekalan diterima Allah hanya Islam sahaja. Lain daripada Islam dibinasakan dunia, neraka di hari akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa menolong agamanya. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barakallahu lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين فتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam sehingga kita meninggal dunia. Islam sahaja yang benar diterima oleh Allah. Lain daripada Islam ditolak oleh Allah Ta'ala. Islam sahaja yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Semua yang berlawanan dengan Islam membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, marilah kita bersyukur di atas nikmat Islam. Di antara sentiasa berselawat ke Nabi yang membawa Islam kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawat kamu dan ucap salamlah kamu atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla alaihi marrah sallallahu alaihi wa ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين. ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين والدعاة والمجاهدين آمين والمظلومين والمستضعفين آمين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين آمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. اللهم منزل الكتاب آمين ومجري السحاب آمين وهازم الأحزاب آمين اهزمهم وانصرنا عليهم آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم آمين ونعوذ بك من شرورهم آمين. اللهم رد كيدهم على نحورهم آمين. يا مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وألف بين قلوبنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.